Jadi seterusnya pada Puan Irna untuk buat perkongsian beliau. Okey, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, so pada malam ini insyaAllah saya akan berkongsi tentang penjagaan rambut yang sihat. Okay, semua dah bersedia Okay. Okay, so dekat sini saya kalau saya tengok dekat saya punya feed social media kan, dua masalah ni dia memang sangat-sangat biasa, sangat-sangat common kalau kita tengok. Kalau masalah rambut, dua masalah ni, iaitu masalah rambut gugur selepas melahirkan baby, dan satu lagi masalah uban yang pramatang. Okay, so dua masalah ni lah yang saya akan fokus pada malam ini untuk kesihatan rambut kita. Okay. Okay, so first tentang rambut gugur lah. Saya akan fokus kepada kenapa kita rambut banyak gugur selepas, ni untuk perempuan lah, selepas melahirkan baby. Kebiasaannya, okay, kita ada 80,000 ke 120,000 helai rambut dekat kulit kepala kita. Dan yang biasanya kalau gugur tu dalam lebih kurang 100 helai sehari. So kalau macam kita nampak ada rambut yang gugur sikit-sikit tu, itu actually normal. Tapi yang buat tak normal tu bila kita tengah mandi, tengah syapu-syapu rambut, sekali dekat tangan tu boleh nampak segumpal rambut. Boleh nampak banyak macam tu kan. Ataupun kita tengok lepas mandi tu ada banyak rambut kumpul dekat kita punya lubang shower tu. So itu kita perlu risau sedikit lah. Okay. So kenapa benda ni jadi? Kenapa? Nombor satu, disebabkan oleh perubahan hormon. Okay, masa kita pregnant, satu hormon ni dinamakan hormon estrogen. Dia akan jadi tinggi. So bila ada hormon estrogen ni yang tinggi, dia akan menyebabkan rambut kita jadi lebih tebal dan dia jarang gugur. Okay, tapi lepas kita melahirkan baby, paras hormon ni dia akan turun mendadak. So bila dia turun mendadak tu, akan ada banyak rambut kita ni akan masuk ke fasa yang rehat tau. Kita punya rambut ni ada beberapa cycle, ada 3 cycle. So dia akan masuk ke fasa yang rehat ni dan dia akan mula gugur dengan sangat banyak serentak. Okay, so itu nombor satu, perubahan hormon selepas bersalin. Sebab yang kedua ialah disebabkan tekanan, kurang tidur dan juga keletihan fizikal. Okay. Tekanan dengan kurang tidur ni kita tahulah kalau macam ibu-ibu yang baru ni, dia mudah terdedah dengan stres kan. Mungkin tak cukup tidur. Ni semua akan beri kesan lah pada kesihatan folikel rambut kita. So folikel rambut ni apa? Folikel rambut ni kita senang nak cakap dia seperti akar ataupun macam kantung yang kecil dekat bawah kulit kepala kita ni, tempat rambut kita nak tumbuh. So setiap helai rambut kita ni ada folikel dia yang tersendiri. Dalam folikel ni lah ada sel yang hasilkan rambut, yang hasilkan melanin. Melanin ni bagi warna pada kita punya rambut, dan dekat folikel ni juga ada minyak, minyak semula jadi untuk rambut kita. Nak senang faham, kita bayangkan macam rambut kita ni macam pokok. Okay, folikel tu dia macam tanah dan akar tempat rambut kita nak tumbuh. So kalau tanah ni subur, kita punya folikel tu sihat, pokok tu dia akan tumbuh kuat, dia akan tumbuh cantik je, hijau lah. Kalau tanah tu kering ataupun tanah tu dah rosak, pokok pun dia akan jadi layu. Sama juga dengan rambut kita. Okay. So kenapa tekanan kurang tidur, keletihan fizikal ni boleh menyebabkan rambut gugur? Nombor satu bila kita stres bila badan kita stres, ada satu hormon kortisol, dia akan meningkat. Okay, kortisol ni dia boleh ganggu tau kita punya kitaran pertumbuhan rambut kita.
Macam saya cakap tadi, kita punya rambut ni dia ada tiga fasa. Dia punya cycle tu ada 3 fasa. Dia fasa nak tumbuh, fasa pertumbuhan, lepas tu dia ada fasa peralihan dan dia juga ada fasa yang rehat. Lepas tu nanti lepas rehat tu, rambut tu akan gugur. So bila kita stres, bila badan kita stres, dia akan buat lagi banyak rambut kita ni masuk ke fasa yang cepat gugur ni. Masuk fasa rehat dan cepat gugur. That's why bila stres tu, nampak macam makin lama makin banyak rambut kita yang gugur. Dan ada juga kajian menunjukkan yang bila kita stres, dia boleh aktifkan radikal bebas. So bila ada radikal bebas ni, dia memang akan kacau kita punya sel-sel dalam badan, termasuklah kita punya sel akar rambut. Okay? So itulah sebabnya orang yang stres ni lama-lama nampak macam rambut dia menipis ataupun ada macam tumpuk botak kecil ke kan. Sebab stres. Okay? Kalau kurang tidur pula sebenarnya bila kita tidur ada satu hormon ni juga yang keluar. Sebenarnya badan kita ada banyak hormon kan. So masa kita tidur pun ada hormon yang dikeluarkan. Salah satunya ialah dia panggil growth hormone. Hormon pertumbuhan. Growth hormone lah So growth hormone ni dia penting untuk kita repair kita punya sel. Termasuklah kita punya folikel rambut, kita punya akar rambut tu. So kalau kita tak cukup tidur, hormon ni akan terganggu. So sel rambut kita pun tak sempat nak repair. So kita punya tidur ni juga ada satu hormon ni nama dia hormon melatonin. Okay, melatonin ni dia bukannya hormon untuk tidur saja tau. Tapi dia juga ada peranan untuk antioksidan. Dia macam antioksidan yang boleh protect kita punya folikel rambut. Okay. So, tidur yang betul pun penting juga. Tidur yang cukup pun penting juga untuk kesihatan rambut kita. Bila kita kurang tidur, melatonin rendah, rambut pun mudah rosak dan juga gugur. Okay, jelas bila keletihan pula, keletihan fizikal ni, bila badan kita letih sangatlah kita punya sistem imun kita tu dan peredaran darah kita jadi macam tak optimum. Dia macam lemah lah Kita punya folikel rambut ni, dia macam sel-sel dalam badan kita juga, dia perlukan oksigen, dia perlukan nutrisi melalui kita punya darah. So kalau aliran darah kita tu tak lancar, tak cantik, folikel kita ni tak dapat makanan yang secukupnya. Dan badan kita ni dijadikan bijak sebenarnya tau. Badan kita dia akan utamakan organ-organ yang penting dulu. Contoh-contoh organ yang penting macam kita punya jantung, kita punya otak, kita punya paru-paru kan. Berbanding rambut. Rambut ni macam kurang penting lah dia macam masuk kategori tisu tak penting sangat lah. Penting tapi dia tak penting sangat untuk menjalankan fungsi-fungsi badan kita lah kan. So bila kita penat, dah penat lepas tu kita punya nutrisi pun kurang. So rambut lah yang terkorban dulu. Rambut dia memang tak dapat nutrisi tu. Dia akan kasih dekat organ-organ yang penting dulu. That's why rambut kita jadi tak sihat, banyak gugur. Okay? Rambut jadi nipis, dia jadi lambat nak tumbuh balik. Secara ringkasnya lah kita punya, bila kita stres, nanti kortisol akan naik, rambut pun akan masuk fasa rehat ni kan, cycle fasa rehat tu dan dia akan jadi cepat gugur. Bila kita kurang tidur pula, kita punya growth hormone kita punya melatonin dia akan terganggu, nanti buatkan kita punya folikel tu lemah. Dan bila badan kita ni penat, nutrisi tak cukup, darah pun tak sampai nak pergi ke akar rambut kan, so rambut akan gugur dulu. Okay, so selain itu kenapa rambut kita boleh gugur dengan banyak? Disebabkan kekurangan nutrisi. Macam zat besi, protein dan juga vitamin B. Masa lepas melahirkan baby, badan ibu ni dia akan fokus satu untuk repair. Kan kita dah melahirkan anak, banyak benda sel-sel yang dah rosak, dah cedera kan. Tu satu nak repair badan kita. Satu lagi badan ibu ni dia akan fokus untuk hasilkan susu badan. So jadi nutrisi seperti macam zat besi, protein apa semua ni
dia lebih cepat berkurang. Okay, that's why tak cukup nutrisi dalam badan kita. Alright, so ini antara sebab kenapa rambut tu boleh gugur masa kita lepas melahirkan. Sangat-sangat banyak kan? Okay, so apakah sokongan nutrisi yang baik bila kita ada masalah rambut gugur ni? Nombor satu, kita lebihkan sumber protein dan juga biotin. Sebab apa? Protein dan biotin ni penting untuk pertumbuhan rambut yang baru. Antara contoh-contoh sumber protein dan biotin yang baik ialah satu, ikan salmon ataupun telur ataupun kekacang. Selain tu, untuk kekurangan zat besi pula, kita boleh tambah dengan bayam ataupun kurma ataupun daging merah. Ini pun sangat-sangat tinggi zat besi untuk mencegah kita punya rambut rapuh, cepat gugur. Selain tu juga kita ada juga biji bunga matahari, sunflower seed, avocado dan juga badam. Ini pun sangat-sangat tinggi vitamin E yang bantu untuk melancarkan peredaran darah ke kulit kepala kita. Okay? Perasan tak? Bila biasanya kan ibu ni dia akan start gugur rambut tu bila anak dia 3 bulan ke 4 bulan ke atas macam tu. Kenapa? Dia sebab masa pantang tu kita memang jaga pemakanan kita. Memang hebat lah kan, makan kita memang sedap je. Sedap tu maksudnya makanan yang sihat lah yang kita masukkan masa dalam pantang. Tapi lepas pantang apa jadi? Kita belasah je semua makanan kan. Konon-konon dah habis pantang, macam-macam lah. Mulalah nak makan itu ini. So nampak kepentingan kita nak cukupkan nutrisi tu untuk kesihatan badan kita. Bukan sekadar kesihatan badan je. Kita semualah kan, semua termasuklah kita punya rambut. Bila nutrien tak cukup, badan kasih dekat organ lain dulu. Last rambut baru dapat. Itulah jadinya. Rambut banyak gugur. Okay. Tips. Saya nak kasih tips penjagaan. Tips penjagaan bila kita ada masalah rambut gugur. Okay, nombor satu, kita gunakan shampoo lembut yang berasaskan herba untuk kurangkan iritasi pada kulit kepala. Yang kedua, kita urut sikit kulit kepala tu setiap hari 3 ke 5 minit untuk tingkatkan peredaran darah ke folikel. Nombor 3, kita jangan ikat rambut terlalu ketat, terlalu kuat sangat kan, dan elakkan guna hair dryer yang terlalu kerap. Okay, dia akan buatkan kita punya kulit kepala tu kering. Yang keempat, gunakan hair serum untuk kuatkan kita punya akar dan kurangkan rambut rapuh. Okay, dan yang kelima, kita amalkan gaya hidup sihat. Nak jaga rambut pun kena jaga juga gaya hidup. Gaya hidup sihat ni macam mana? Kita cukup tidur, kita kawal stres, kita minum cukup air. Okay? Alright. Okay, now kita masuk ke masalah yang kedua pula, iaitu uban pramatang. Apa maksud uban pramatang ni? Uban pramatang ni sebenarnya bila rambut tu beruban lebih awal daripada usia yang biasa. Okay. Rambut kita dia akan jadi kelabu ataupun warna putih disebabkan penghasilan satu pigmen ni, pigmen melanin nama dia, berkurang dekat akar rambut kita. So bila pigmen melanin ni berkurang, rambut kita akan jadi kurang colour lah kan, jadi kelabu ataupun colour putih. Biasanya uban ni dia akan mula keluar dalam lebih kurang macam umur 30-an ke atas lah. Itu yang biasa. Okay, dan dia sebenarnya bergantung pada genetik nombor satu, dan satu lagi bergantung pada bangsa. Bangsa pun ada faktor ni juga. Okay, contohnya kalau macam orang putih Caucasian kan, dalam sekitar umur 30-an dia dah ada boleh tumbuh uban. Untuk orang Asia kita ni dalam umur 30 ke 35 tahun. Kalau macam orang di Afrika pula dia sekitar umur 40 tahun. Okay. So kalau uban dia dah muncul sebelum umur yang saya sebutkan tadi tu, macam kalau orang Asia 30 ke 35 tahun. Maksudnya sebelum umur 30 tahun, sebelum umur 35 tahun dah ada uban dekat kepala, itu dikira sebagai
uban pramatang. Okay. Okay, so kenapa uban ni terjadi lebih awal lah pramatang? Nombor satu disebabkan faktor genetik. Kalau mak ayah kita dia dah beruban awal, besar kemungkinan anak pun ikut juga. Dia akan dapat uban tu awal juga. Dia ikut corak yang sama. Yang kedua disebabkan kekurangan melanin pada folikel rambut. Okay, so melanin ni apa? Melanin ni dia pigmen. Pigmen yang kasih warna warna hitam ataupun warna coklat pada rambut kita. So bila sel penghasil melanin dipanggil sebagai melanocyte, dia makin kurang aktif, rambut ni dia akan tumbuh tak ada warna, tanpa warna. So dia jadi putih ataupun jadi kelabu. Melanin ni dia macam, kita bayangkan macam cat lah, cat warna dekat rambut kita. So kalau cat ni banyak, rambut kita dia akan jadi hitam lah ataupun warna coklat. Tapi bila cat ni makin kurang, rambut tu keluar warna kelabu ataupun warna putih. So itulah uban. Okay, so selain itu kenapa boleh dapat uban pramatang ni disebabkan tekanan, stres dan juga gaya hidup yang tak sihat lah. Contohnya macam merokok dan pengambilan makanan yang tidak seimbang. Stres, gaya hidup ni lah, gaya hidup yang tidak sihat ni, stres, merokok, kurang tidur, ni pun boleh percepatkan proses kemunculan uban tu. Okay, selain tu kekurangan vitamin, kekurangan nutrisi, vitamin B12, zat besi dan juga tembaga, copper. Ada kajian menunjukkan bila kita kekurangan vitamin B12, zat besi dan juga tembaga ni, memang ada kaitan dengan uban pramatang ni. Okay. Selain itu, kerosakan radikal bebas ataupun kerosakan oksidatif. So bila kita exposure berlebihan dengan pencemaran ataupun dengan cahaya matahari ataupun diet kita tak sihat, ini pun boleh merosakkan kita punya folikel rambut. Okay. So tips penjagaan untuk elakkan uban pramatang ni, nombor satu, kita gunakan shampoo yang sesuai untuk rambut peruban ataupun guna shampoo yang anti-aging. Bukan kulit je kita nak anti-aging, rambut pun kita nak anti-aging juga. Nombor dua, kita amalkan urutan kulit kepala dengan minyak herba untuk merangsang folikel rambut. Yang ketiga, kita elakkan bahan kimia yang berbahaya, yang keras seperti pewarna rambut ataupun pelurus rambut yang boleh merosakkan kita punya folikel. Kemudian kita lindungi rambut dari pancaran matahari yang berlebihan. So kita pakailah tudung ke, pakai topi ke, pakai payung ke bila kita keluar lama. Kenapa cahaya matahari ni dia boleh rosakkan kita punya rambut? So sebenarnya cahaya matahari ni dia ada satu sinaran yang kita panggil sinaran UV, ultraviolet. So UV ni dia sebenarnya dia boleh pecahkan protein rambut kita, keratin kan, protein rambut. So bila dia pecahkan protein rambut ni, rambut kita akan jadi rapuh, dia akan kering, dia akan senang bercabang. And dia UV ni pun akan rosakkan juga kita punya melanin. Warna rambut tu pudar cepat, so uban pun nampak lebih jelas. Okay, so kulit kepala kita pun dia bila kita expose dengan UV banyak sangat, dia boleh jadi kering ataupun dia boleh jadi gatal ataupun dia boleh sunburn kalau terlalu lama terdedah dengan UV. So cara kita nak lindungi rambut tu dari matahari, pakailah apa-apa yang boleh melindung kepala kita. Contohnya tudung ke kan, topi, payung bila berada dekat bawah matahari tu lah. Okay, sekejap Okay, selain itu, tips penjagaan, kawal stres dan jaga gaya hidup. Again, lagi sekali kita tekankan tentang penjagaan gaya hidup ini. So, gaya hidup pun sangat-sangat mainkan peranan dalam kita punya kesihatan rambut. Okay.
So makanan yang baik untuk masalah uban permatang ni, nombor satu, hati ayam ataupun hati daging, susu, telur, ini adalah sumber vitamin B12. So kita perbanyakkan makanan inilah. Kekacang, biji labu, pumpkin seed, tiram, yang ini adalah makanan yang kaya dengan zinc dan tembaga. Which is dua-dua nutrien ni sangat penting untuk kasih warna pada kita punya rambut. Selain itu, buah berry, macam strawberry, macam blueberry, raspberry kan, ataupun broccoli, ini adalah makanan-makanan yang tinggi antioksidan untuk melawan radikal bebas. Okay, boleh amalkan. Okay, ada juga saya tengok soalan orang tanya, kenapa ada orang kata rambut cepat rosak bila kita pakai tudung? Kan ada penjagaan, ada shampoo juga yang cakap shampoo yang baik untuk orang berhijab semua kan. Okay, kenapa? Sebenarnya dia bukan tudung tau yang jadi punca rambut kita rosak. Tapi cara penjagaan rambut kita bila kita pakai tudung. Itu yang selalu orang terlepas pandang lah. Okay. Contohnya bila rambut kita still basah ataupun rambut still lembap, terus kita pakai tudung. So dia memang akan buatkan kulit kepala kita sensitif lah, irritate lah sikit. Dan dia akan jadi lembab, kulit kepala jadi lembab, lepas tu nanti panas. So nanti akan jadi mudah tumbuh kelomomo, nanti gatal-gatal. Lepas tu ada pun macam bau tak sedap sikit kan. Dia rambut kita terkepam kan orang panggil. Okay, yang kedua tu disebabkan tak cukup pengudaraan. Bila rambut kita ni sentiasa terperap je kan dalam tudung, tak ada aliran udara tu jadi kurang. So kulit kepala kita ni berbeluh, dia berminyak, so kita punya folikel rambut pun boleh jadi lemah. Selain tu, kalau kita selalu ikat rambut terlalu ketat, ini pun masalah juga. Sebab ramai kita tengok kadang-kadang tu orang suka ikat rambut tu tinggi-tinggi. Lepas tu nak kuat-kuat, nak ketat-ketat. Kan? Yang ni actually bila kita ikat rambut kuat-kuat ni, dia akan tarik sekali akar rambut kita. So lama-lama dia boleh menyebabkan rambut tu macam makin nipis lah dekat bahagian tepi, bahagian dahi kita ni. So tak elok sebenarnya. Okay? Okay, cara kita nak elak rambut rosak walaupun bertudung, nombor satu, kita pastikan rambut kita kering sepenuhnya sebelum pakai tudung. Yang kedua, kita pilih inner dan tudung daripada kain lembut dan boleh bernafas. Contohnya macam cotton, bamboo, fabric, supaya kulit kepala kita tak panas. Okay, yang ketiga, kita ikat rambut tu longgar-longgar. Jangan kuat sangat. Kita ikat rendah. Tak payahlah nak bersanggur-sanggur tinggi-tinggi tu untuk mengurangkan tekanan pada kita punya akar rambut. Yang keempat, kita basuh rambut dengan shampoo yang sesuai. So gunakan conditioner ataupun serum untuk mengekalkan kelembapan. Dan seterusnya, kita bukalah tudung. Janganlah macam all the time kita pakai tudung kan. Bila kita nak ambil wuduk tu kan kita nak basuh rambut kan, buka tudung masa tu juga. Biarkan rambut kita bernafas. Kalau kat rumah tu pun kalau tak ada keperluan, tak perlu pun pakai tudung. Okay, biarkan dia bernafas. Alright. So, tadi saya dah ceritakan beberapa masalah. So, saya nak perkenalkan produk yang kita boleh amalkan, yang kita boleh guna untuk penjagaan kesihatan. Kita bukan hanya fokus pada luaran, tapi kita fokus juga, kita support juga dari dalaman. Okay, nombor satu ialah dua produk ni, iaitu kita punya set shampoo V-Care dan juga sokongan suplemen sihat. Set shampoo V-Care kita ni, dia specialnya kenapa? Sebab dia dari ekstrak tumbuh-tumbuhan. Tak ada mineral, tak ada silikon, tak ada bahan-bahan yang berbahaya lah, bahan kimia berbahaya yang kita masukkan. Dan dia selamat untuk kulit sensitif. Maksudnya bagi mereka yang ada masalah kulit, contohnya eczema, psoriasis, selamat untuk pakai kita punya, boleh pakai. In fact kita suggest untuk amalkan kita punya, guna pakai kita punya set shampoo V-Care ini.
Dan dia bukan hanya membersih tapi juga menjaga kesihatan kulit kepala dan juga rambut. Bahan-bahan dia sangat-sangat menjaga kita punya kesihatan kulit kepala dan rambut lah. Okay, dan sokongan suplemen sihat ni saya suggest 3 produk ini, iaitu kita punya Jiao Soya Protein, kita punya Yunken Bee Pollen dan juga kita punya Lactoberry. Ketiga-tiga ni sangat-sangat baik untuk menjaga kesihatan rambut kita. Dia mudah diserap oleh badan, dia halal dan taib insyaAllah dan tak ada kesan sampingan. Okay, so saya pergi satu-satulah tentang produk ini. Kita tengok apakah kebaikan ini. Okay, nombor satu ialah dalam kita punya V-Care set shampoo tadi tu ada tiga set, ada 3 produk kan. So nombor satu ialah kita punya Daily Care Shampoo. Okay, Daily Care Shampoo ni ada kandungan apa? Okay, nombor satu ialah aloe vera dan juga ekstrak mentimun. Dia punya manfaatnya, dia dapat menjaga kesihatan kulit kepala kita, dia dapat memberi lembapan yang optimum kepada rambut supaya rambut cukup lembapan dan tidak menjadi kering ataupun pecah. Kemudian dia ada ekstrak alga merah. Okay, ekstrak ini dia mempunyai ciri pelembapan yang sangat kuat. Dapat mencegah rambut daripada menjadi kering ataupun pecah, menambahkan lembapan dan juga volume rambut, menambahkan kelembutan serta membantu memelihara tekstur rambut yang rosak. Kemudian dia ada juga ramuan pemeliharaan yang istimewa. Apakah istimewa itu? Sebab dia dapat membentuk satu lapisan pelindung antistatik selepas rambut dicuci untuk mencegah rambut daripada pecah atau putus. Kemudian dia ada juga vitamin B5. Ini dapat menyuburkan rambut, menjadikannya lembut, licin, sihat dan berseri. Kita punya shampoo tak ada silikon. Silikon ni kebanyakan kalau perasan kita tengok shampoo yang dekat pasaran, tengok ada silikon, ada itulah kon-kon kat belakang ni kan, Dermaticon semua tu kan. Itu sebenarnya dia memang beri efek silky smooth kan, selalu kan kalau kita tengok marketing shampoo punya marketing punya nama tu kan, silky smooth hair macam tu kan. Dia memang beri rasa macam tu sebab silikon tu. Padahal guna jari pun boleh. Itu dia. Tapi sebenarnya dia membuat satu lapisan yang baru atas rambut kita sebenarnya. Dia bukan rambut kita pun. Dia ada satu lapisan baru, lapisan silikon tu. Which is itu yang buatkan dia lembut sangat-sangat tu. Padahal itu bukan rambut kita lah kan. Dia hanya cover saja, cover surface. Tak sihat lah, dan dia sebenarnya akan menyumbatkan kita punya kulit kepala tu. Sebab air tak boleh nak terus masuk. Okay, kita punya tak ada silikon, tak ada dermaticon. Sangat-sangat selamat. Kita hanya ada ekstrak tumbuh-tumbuhan ini saja. Okay. So shampoo yang kedua ialah kita punya scalp care shampoo. Yang tadi daily care, dia untuk kesihatan rambut, yang ni untuk kesihatan kulit kepala kita pula, jaga kulit kepala kita. Dia ada ramuan pemeliharaan istimewa juga. Okay, dia dapat membentuk satu lapisan pelindung antistatik selepas rambut dicuci untuk mencegah rambut daripada pecah atau putus. Dia ada vitamin B5 juga. Okay, dia dapat menyuburkan rambut, menjadikannya lembut, licin, sihat dan berseri. Dia ada ekstra vitamin B3. Tadi Daily Care tak ada vitamin B3. Dia berupaya mencegah keradangan kulit kepala dengan berkesan. So untuk orang yang ada masalah kulit kepala, eczema ke psoriasis ke kan, boleh pakai kita recommend untuk pakai kita punya scalp care ni sebenarnya. Memelihara kesihatan kulit kepala dan menjadikan rambut kuat dan tidak mudah rosak. Dan bestnya dia ada pudina. So kita bila pakai tu, kita punya kulit kepala ni berasa lebih segar, lagi fresh lah kita rasa. Okay? So kenapa kita ada 2 tau, satu daily care, satu scalp care. Kita recommend untuk alternate kan pakai shampoo ni. Contohnya hari ni kita pakai daily care, besok kita pakai scalp care, besok kita pakai daily care balik, macam tu Dia punya manfaat tu berbeza. Dia memang saling support menyupport lah So better kalau lebih baik untuk kita ambil kedua-duanya sekali, pakai kedua-duanya sekali. Okay, produk yang ketiga yang ada dalam kita punya set V-Care shampoo ialah kita punya hair repairing serum. Kita punya hair serum lah
dalam serum kita ni ada kitin. Kitin ni dia dapat mencegah pembiakan bakteria fungus, mempunyai kesan antibakteria dan menghilangkan bau busuk. So kadang-kadang ada orang juga risau kan, kepam pakai tudung kan, kepam rasa busuk kan. Pakai kita punya hair serum dia memang tak akan ada rasa bau, tak ada bau busuk tu. Memang bau dia sangat-sangat fresh, sangat-sangat dia bukan wangi sangat-sangat tau, tapi dia macam best lah wangi, bau yang menenangkan, tapi dia tidak memberi bau busuk itu. Okay. Untuk anak-anak kan, anak-anak pergi sekolah, cuba bau lepas dia balik sekolah macam mana. Memang tak sedap kan. So kita suggest diorang pakai shampoo kita dan pakai kita punya serum, pakai satu set ni. Dia tak adalah mahal sangat pun. Okay, saya lupa nak cakap harga. Hair serum ni berharga RM28 satu botol, dan PV-nya pun tinggi juga 22 PV. Okay, selain itu dia ada juga ekstrak alga merah, mengekalkan kelembapan dan kelembutan rambut, dan dia ada juga minyak zaitun. Minyak zaitun ni dia bantu untuk menyuburkan kita punya akar rambut, dan juga sifat pelembapannya itu dapat mencegah daripada keguguran rambut, malah dapat mencegah rambut kita menjadi kering dan rosak. So ada dua cara kita nak pakai kita punya hair serum ni. Nombor satu, bila kita rambut basah, okay, kita buat macam hair conditioner lah. Masa kita tengah mandi tu, kita letak shampoo, sama ada kita pakai daily care ataupun kita pakai scalp care shampoo. Lepas tu kita buat macam hair conditioner. Kita apply dekat rambut kita pula. Biarkan selama 3 ke 5 minit, lepas tu kita boleh bilas dengan air. Cara yang kedua, kita boleh pakai bila rambut kita dah kering ataupun dah separa kering lah. So kita pakai ni macam perapi rambut, kita ambil sikit, kita letak kat tangan, lepas tu kita hanya letak dekat hujung-hujung rambut sahaja. Dan ia tidak perlu dibilas. Ni pun best juga. Saya suka pakai cara yang bila rambut ni kering. Dia macam lagi, entahlah, macam lagi best lah kot kan. Dia rasa macam fluffy rambut kita tu. Okay, so ini tentang kita punya set V-Care. Ada 3 produk. Tadi scalp care kita harga hanya RM26, PV-nya ialah RM20, dan kita punya daily care harganya RM23 dan PV-nya ialah 19 PV. Okay? Alright. So untuk sokongan suplemen sihat pula, saya suggest untuk ambil 3 produk ini, iaitu kita punya soya protein, kita punya lactoberry dan juga kita punya Yunken Bee Pollen. Okay. Kenapa kita saja ambil soya protein? Okay, soya protein kita adalah kacang soya, daripada kacang soya dan kacang soya sebenarnya adalah sumber protein yang terbaik sekali. Protein bantu untuk pertumbuhan sel rambut baru yang lebih sihat. Kita nak rambut yang lebih sihat, kita ambil protein banyak-banyak. Okay. Selain tu dalam kita punya soya protein ada lecithin. Lecithin ni dia sebenarnya kaya dengan fosfat idilkolin. Yang ni penting untuk membina sel dan tisu rambut kita lah. So dia boleh bantu untuk jadikan rambut lebih kuat, kurang rapuh dan juga bercabang, dan dia juga ada sifat antioksidan dan juga anti radang. So dia boleh bantu kesihatan kulit kepala kita, terutama sekali yang ada masalah kelemumur ataupun kulit kering. Okay. Produk yang kedua ialah lactoberry. Lactoberry ni kita punya probiotik, prebiotik lah. Okay. So biasanya kan orang selalu fikir probiotik ni untuk perut je kan, untuk usus je kan. Tapi sebenarnya bila usus kita ni sihat, rambut pun jadi sihat. Sebab rambut kita, bila rambut dapat cukup nutrisi kan, kulit kepala kita dia jadi kurang inflame, kurang radang. So folikel kita pun jadi lebih kuat. In fact ada satu kajian dijalankan yang menunjukkan yang probiotik dia boleh bantu rambut kita jadi lebih lebat dan juga berkilat. Okay. So macam mana probiotik ni bantu untuk masalah rambut? Okay, satu dia kurangkan keguguran rambut disebabkan oleh stres dan hormon. Kan saya cakap tadi kan, kalau gugur rambut sebab stres, sebab hormon kan, perubahan hormon. Sebenarnya ada satu kajian pada tikus menunjukkan probiotik yang tertentu
macam lactobacillus reuteri dia boleh meningkatkan ketumpatan rambut dan juga buatkan rambut nampak lebih berkilat. So teorinya dekat sini probiotik tu dia dapat kawal stres, dia dapat balancekan kita punya hormon. Yang ni adalah salah satu punca lah sebab rambut kita gugur kan. So selain tu bila kita ambil probiotik dia bantu baiki kesihatan usus kita. So bila usus kita sihat, kita punya penyerapan nutrisi tu jadi lebih baik. Penyerapan nutrisi daripada makanan tu jadi lebih baik. Yang baik untuk kita punya kesihatan rambut juga Sebab rambut kita pun perlukan nutrisi macam protein, macam zat besi, vitamin B, zinc kan. So kalau usus kita tak sihat, bila ada banyak bakteria jahat dalam kita punya usus, nutrisi ni jadi tak dapat diserap dengan baik oleh badan kita. So probiotik ni sebenarnya bantu balancekan, kita seimbangkan balik kita punya bakteria dekat usus tu. So bila kita punya bakteria dah seimbang, makrobiom kita dah seimbang, kita punya serapan nutrisi tu jadi lebih optimum. So rambut kita pun dapat makanan yang secukupnya lah untuk dia nak tumbuh sihat. Okay, selain tu bila kita ambil juga probiotik kan, dia bantu untuk kawal radang, inflammation pada kulit kepala. Contohnya macam bagi masalah kelemomor ataupun kulit kepala gatal. Yang ni sebab folikel dia lemah kan. So banyak kaitan dengan radang, dengan yeast, kulat kan. So probiotik ni dia bantu keluarkan bahan anti radang dan juga anti mikrob yang bantu menenangkan kita punya kulit kepala dan juga kurangkan kelemomor. Okay. Dan kita tahu probiotik juga dia sokong kita punya imun badan. Rambut ni kan dianggap sebagai tisu yang tak penting sangat kan oleh badan kita. Kalau compare dengan kita punya jantung, kita punya hati, kita punya paru semua kan. So bila kita punya imun tu tak stabil, badan ni dia akan korbankan kita punya rambut dulu. Maksudnya rambut tu tak dapat nutrisi. So bila kita ambil probiotik, dia bantu untuk kita kuatkan kita punya imun. So bila imun kita kuat, badan kita jadi lebih stabil. So rambut pun dapat sokongan yang lebih baik. Okay. Dan kita punya lactoberry ada tambahan 3 jenis berry iaitu cranberry, blueberry dengan raspberry. Ini sangat-sangat tinggi kandungan vitamin C. So vitamin C ni bantu untuk kawal pengeluaran minyak dan juga cegah kelemomor. Itu manfaat probiotik untuk kesihatan kulit kepala kita. Okay, dan seterusnya ialah Yunken bee pollen. Dia bee pollen dia sangat kaya dengan protein, dengan vitamin, vitamin A, B, kompleks, C, D, E, K, semua vitamin ada. Ada mineral macam zinc, zat besi, selenium, asid amino dan juga tinggi antioksidan. Bee pollen ni dianggap sebagai makanan yang lengkap sebab dia ada hampir semua nutrien yang diperlukan oleh badan kita. So dia bantulah untuk top up sikit kalau ada nutrien yang tak cukup dalam badan kita Dia membekalkan protein dan asid amino. Okay, rambut kita ni dia terbina daripada protein tau, keratin. So bee pollen bantu untuk bekalkan protein dan asid amino yang bahan asas untuk bina rambut yang kuat dan lebat. Okay, selain itu vitamin B kompleks ada dalam kita punya bee pollen. Kita punya bee pollen kalau compare dengan bee pollen dekat luar, kita punya kandungan B kompleks tu lebih tinggi. Okay, vitamin B kompleks. So B kompleks penting untuk metabolisme sel dan juga pertumbuhan rambut. Ada zinc dan zat besi ni bantu untuk cegah keguguran rambut. Ada vitamin C, vitamin E ni antioksidan. So dia melindungi kita punya folikel rambut daripada kerosakan radikal bebas. Anti radang, antioksidan. Dia ada flavonoid, polyphenol. Ini bantu kurangkan inflamasi radang pada kulit kepala dan juga cegah kelemomor dan juga iritasi. Dan dia bee pollen juga bantu untuk menyokong kita punya peredaran darah. Nutrien dalam bee pollen ni bantu untuk tingkatkan peredaran darah supaya kita punya folikel rambut dapat lebih oksigen dan juga nutrien. Okay.
Alright, so itu sahaja. Saya harap perkongsian saya ni membantu mengatasi masalah rambut yang common, yang biasa kita encounter lah. So tips dan cara mengatasi masalah ini saya dah kongsi, saya harap jelas lah. Kalau ada yang tak jelas, silakan kemukakan soalan. Saya boleh cuba jawab. InsyaAllah. Okay, thank you banyak.